Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zuriani binti Abdul Karim dari Kolej Vocational Kelang ingin membentangkan satu inovasi pedagogi yang bertajuk Lestari Pedagogi Formula 3 Jari Kata Pemeri. Inovasi ini dibangunkan bagi membantu murid mengatasi kekeliruan. Penggunaan kata pemeri ialah dan adalah melalui pendekatan pembelajaran berasaskan kecerdasan kinestetik yang mudah, cepat dan menyeronokkan. Kita lihat kepada latar belakang. Berdasarkan pemerhatian saya semasa mengajar bahasa Melayu, ramai murid masih menghadapi kesukaran untuk membezakan penggunaan kata pemeri ialah dan adalah. Kesalahan ini sering berlaku dalam latihan bertulis dan penilaian akhir sehingga menyebabkan murid kehilangan markah yang sepatutnya mudah diperoleh. Apabila ditanya mengapa mereka memilih sesuatu jawapan, kebanyakan murid menjawab bahawa mereka memilih berdasarkan rasa sedap bunyi dan bukannya berdasarkan kefahaman konsep. Selain itu, kaedah pengajaran yang terlalu bergantung pada hafalan menyebabkan murid cepat bosan dan kurang berminat terhadap pembelajaran tata bahasa. Justeru, saya membangunkan satu inovasi yang bersifat mudah, berpusatkan murid, bebas kos dan boleh diaplikasikan secara terus dalam bilik darjah. Kita lihat kepada pengenalan produk. Lestari Pedagogi Formula 3 Jari merupakan satu inovasi yang menggunakan tangan sebagai alat bantu pembelajaran. Inovasi ini berasaskan teori kecerdasan pelbagai oleh Gardner yang menekankan bahawa setiap murid mempunyai kecenderungan pembelajaran yang berbeza. Melalui formula 3 jari, murid menggunakan 3 kod jari untuk mengenal pasti jenis frasa yang hadir selepas kata pemeri. Kaedah ini menggabungkan elemen visual, sentuhan dan pergerakan secara serentak. Gabungan ketiga-tiga elemen ini membantu murid memahami konsep dengan lebih cepat dan mengingatinya untuk jangka masa yang lebih panjang. Yang paling penting, murid tidak memerlukan sebarang alat tambahan kerana tangan mereka sendiri menjadi bahan bantu belajar. Seterusnya kita lihat kepada objektif. Inovasi ini mempunyai satu objektif umum iaitu mentransformasikan amalan pedagogi guru daripada kaedah kuliah sehala kepada pendekatan didik hibur yang lebih aktif dan juga berpusatkan murid. Secara khusus, inovasi ini bertujuan meningkatkan keupayaan murid mengenal pasti kata pemeri dengan tepat melalui pelaksanaan intervensi lestari pedagogi formula 3 jari. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kemahiran murid membina ayat menggunakan kata pemeri dengan tepat melalui pelaksanaan intervensi lestari pedagogi formula 3 jari. Pada masa yang sama, saya juga ingin meningkatkan motivasi serta keyakinan murid supaya mereka lebih aktif mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. Mari kita lihat bersama-sama pelaksanaannya. Pelaksanaan inovasi ini menggunakan sistem imbasan 3 saat sebagai aktiviti pengukuhan. Pada saat yang pertama, murid mengimbas dan menggariskan perkataan yang hadir selepas tempat kosong. Pada saat kedua pula, murid mengenal pasti jenis frasa yang terbentuk sama ada frasa nama, frasa adjektif atau frasa sendi nama. Pada saat ketiga pula, murid menggunakan formula 3 jari untuk memadankan jenis frasa tersebut dengan kata pemeri yang sesuai. Sebagai contoh, jika selepas tempat kosong terdapat frasa nama, murid akan menggunakan kod jari yang mewakili perkataan ialah iaitu pada ibu jari. Jika terdapat frasa adjektif atau frasa sendi nama, murid akan memilih adalah. Keseluruhan proses ini hanya mengambil masa kira-kira 3 saat sahaja. Kita lihat kepada dapatan kajian. Dapatan kajian menunjukkan peningkatan yang sangat memberangsangkan. Sebelum intervensi dijalankan, tiada seorang pun murid berjaya memperoleh markah penuh iaitu 6/6. Situasi ini menunjukkan bahawa murid sebenarnya benar-benar menghadapi masalah dalam penggunaan kata pemeri. Namun, selepas pelaksanaan formula 3 jari, seramai 18 daripada 27 orang murid berjaya memperoleh markah penuh iaitu sebanyak 6/6 markah. Ini bermakna sebanyak 66.7% murid telah menguasai kemahiran tersebut dengan cemerlang, walaupun masih terdapat 9 orang murid yang belum mencapai markah penuh, namun mereka turut menunjukkan peningkatan berbanding sebelum intervensi. Dapatan ini membuktikan bahawa formula 3 jari berkesan dalam meningkatkan penguasaan murid terhadap kata pemeri.
Okey, kita lihat kepada potensi pasaran. Inovasi ini mempunyai potensi pasaran yang luas kerana boleh digunakan oleh pelbagai institusi pendidikan. Ia sesuai digunakan di sekolah rendah, sekolah menengah, kolej vokasional dan juga institut pendidikan guru. Selain kata pemberi, konsep yang sama juga boleh diperluaskan kepada subtopik tata bahasa lain seperti kata sendi nama, kata bantu, kata penguat, penjodoh bilangan dan juga imbuhan. Dengan sedikit pengubahsuaian, formula tiga jari berpotensi dibangunkan dalam bentuk modul pembelajaran, kit pengajaran, poster pendidikan dan juga aplikasi digital. Seterusnya kita lihat kepada keaslian dan juga keunikan. Keaslian inovasi ini terletak pada idea yang dibangunkan berdasarkan masalah sebenar yang berlaku dalam bilik darjah. Ia bukan diadaptasi daripada mana-mana produk komersial tetapi lahir daripada refleksi dan pengalaman pengajaran saya sendiri. Keunikan utama inovasi ini ialah penggunaan anatomi tangan sebagai alat bantu pembelajaran. Selain itu, inovasi ini tidak memerlukan kos tambahan dan boleh digunakan pada bila-bila masa. Gabungan elemen kinestetik dan visual menjadikan konsep yang abstrak lebih mudah difahami dan diingati oleh murid. Sistem imbasan 3 saat pula membantu murid membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Kita lihat kepada impak. Dari sudut murid, inovasi ini berjaya meningkatkan penguasaan kata pemberi dan mengurangkan kesalahan tata bahasa. Murid juga menjadi lebih yakin ketika menjawab soalan kerana mereka mempunyai satu strategi yang jelas untuk mendapatkan jawapan. Selain itu, murid menjadi lebih aktif, fokus dan seronok semasa mengikuti PDPC. Dari sudut guru pula, inovasi ini berjaya mentransformasikan pengajaran daripada kaedah tradisional kepada pembelajaran aktif yang lebih bermakna. Kaedah ini juga mudah dilaksanakan, tidak memerlukan teknologi dan boleh digunakan berulang kali tanpa melibatkan sebarang kos. Sebagai rumusan, secara keseluruhannya, Lestari Pedagogi Formula Tiga Jari telah berjaya membantu murid menguasai penggunaan kata pemberi dengan lebih mudah dan juga berkesan. Inovasi ini membuktikan bahawa pembelajaran yang melibatkan pergerakan fizikal mampu meningkatkan pemahaman dan daya ingatan murid. Pada masa hadapan, saya bercadang untuk mengintegrasikan inovasi ini dengan aplikasi digital serta memperluaskannya kepada subtopik tata bahasa yang lain. Selain itu, perkongsian melalui PLC dan bengkel juga akan dilaksanakan supaya lebih ramai guru dapat memanfaatkan inovasi ini dalam bilik darjah masing-masing. Sebagai penutup, saya percaya bahawa inovasi tidak semestinya melibatkan kos yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kadang-kala, idea yang paling mudah mampu menghasilkan impak yang paling besar kepada murid. Melalui formula tiga jari, tangan yang digunakan murid setiap hari telah berjaya menjadi alat pembelajaran yang berkesan dalam memahami tata bahasa. Daripada tiga jari, lahirlah keyakinan, kefahaman dan kejayaan murid. Sekian, terima kasih.